Memasuki edisi kelima penganjurannya tahun ini, showcase satu daerah satu industri terus mendapat perhatian pengunjung. Dengan tema Dari Malaysia ke Pesada Dunia, program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI kali ini turut menampilkan pemain industri dari peringkat global. Hari pertama showcase satu daerah satu industri di MITC mencatatkan angka lebih 15,000 pengunjung. Ia peningkatan yang amat memberangsangkan. Ekoran terdapat lebih 500 peserta pameran terdiri daripada pengusaha produk atau perkhidmatan di bawah program SDSI. Selain bagi tujuan pasaran tempatan, showcase ini juga turut berperanan memasar dan mempromosikan keluaran SDSI ke luar negara. Justru ia turut membawa fasa baru dari aspek promosi, iaitu melalui kehadiran beberapa pemain industri dari luar negara untuk mengadakan rundingan secara terus serta kontrak dengan pengeluar produk maupun perkhidmatan SDSI. Antaranya China, Taiwan serta beberapa delegasi korporat dari negara ASEAN. Ini adalah satu pendekatan yang amat baik kerana pengimport daripada seberang laut memang mengetahui kita mempunyai keupayaan, Malaysia mempunyai keupayaan untuk mengeluar dan mengeksport barang-barang dan juga perkhidmatan yang berkualiti. Jadi dengan membawa mereka terus ke pameran SDSI kali ini, mereka dapat melihat secara lebih dekat kualiti produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh usahawan kita. Tambah beliau, jenama produk SDSI kini mendapat perhatian di kalangan pengusaha tempatan dan antarabangsa. Ekoran itu pelbagai inisiatif tambahan turut dijalankan MITI dari semasa ke semasa bagi meningkatkan lagi kualiti produk yang dihasilkan. Antaranya aspek pembungkusan dan pelabelan, pensijilan kualiti serta modal kerja. Showcase SDSI kali ini juga turut menyaksikan kelainan melalui penyertaan usahawan tani dengan kerjasama Fama. Pelbagai jenis buah-buahan tempatan dan masakan tradisional setiap negeri antara yang menggamit pengunjung. Seketika nanti, cemas kenderaan pasangan diraja Britain diserang perusuh.